Negara kini menatap ke arah Istana Negara demi panduan perlembagaan. Suatu seruan untuk rujukan diraja di bawah Perkara 130 Perlembagaan Persekutuan. Malaysia kini berada di persimpangan perlembagaan yang luar biasa. Buat pertama kalinya dalam sejarah negara, dua kontroversi perlembagaan yang amat serius sedang berkembang serentak. Kedua-duanya melibatkan kuasa, kedudukan dan maruah institusi tertinggi negara. Kedua-duanya turut menyentuh secara langsung peranan yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Parlimen, Badan Kehakiman dan asas demokrasi berparlimen yang menjadi tunjang persekutuan Malaysia. Kontroversi pertama ialah cabaran perlembagaan terhadap keabsahan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Persoalan yang dibangkitkan adalah sama ada Anwar Ibrahim masih boleh menjadi Perdana Menteri, walaupun pengecualian kehilangan kelayakan di bawah Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan tidak diperolehi oleh beliau. Cabaran perlembagaan Waitha Morthi malangnya tidak diputuskan menurut lunas perlembagaan, tetapi hakim membatalkan cabaran perlembagaan beliau dengan menggunakan prosedur kaedah mahkamah yang lebih inferior daripada perlembagaan sendiri. Jika persoalan ini akhirnya diputuskan memihak kepada pencabar Waitha Morthi beberapa tahun kemudian, implikasinya bukan sahaja menyentuh kedudukan Perdana Menteri, malah berpotensi menimbulkan persoalan yang mendalam terhadap legitimasi tindakan-tindakan kerajaan serta kedudukan institusi yang terlibat dalam proses pelantikan tersebut. Kontroversi kedua pula melibatkan tindakan Perdana Menteri menandatangani perjanjian Trump dengan Amerika Syarikat. 5 ahli parlimen diketuai Dato' Rosul telah memfailkan tindakan undang-undang dengan alasan bahawa perjanjian tersebut ditandatangani tanpa melalui proses perlembagaan yang sewajarnya, termasuk kelulusan parlimen terlebih dahulu serta pertimbangan terhadap kepentingan negeri-negeri dan institusi Raja-Raja Melayu. Persoalan yang timbul ialah sama ada seorang Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk mengikat persekutuan kepada suatu perjanjian antarabangsa yang memberi kesan kepada urusan negeri, kewangan negeri dan kedudukan perlembagaan raja-raja tanpa terlebih dahulu mendapatkan kelulusan parlimen dan perkenan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja sebagaimana diperuntukkan oleh Perkara 38, 69 dan 71 Perlembagaan Persekutuan. Apa yang membimbangkan ialah adakah kedua-dua persoalan ini akan menerima penentuan substantif yang muktamad. Sebaliknya, perhatian mahkamah setakat ini banyak tertumpu kepada isu-isu prosedural seperti permohonan pembatalan tindakan. Akibatnya, persoalan perlembagaan yang menyentuh kepentingan negara berisiko tidak mendapat jawapan yang jelas dalam masa terdekat, sedangkan kedua-dua isu melibatkan kepentingan negara yang amat serius dan tidak boleh dibenarkan berlinding di sebalik prosedur mahkamah. Apabila timbul persoalan serius mengenai keabsahan pelantikan Anwar Ibrahim dan tindakan beliau menandatangani perjanjian perdagangan dengan Trump secara tidak berperlembagaan, maka kesucian institusi demokrasi, kedudukan perlembagaan yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Parlimen dan Persekutuan, itu sendiri terjejas. Negara memandang kepada Badan Kehakiman bukan sekadar untuk melupuskan kes tetapi untuk dengan berani menegakkan keluhuran perlembagaan, memelihara keyakinan awam terhadap kedaulatan undang-undang dan memastikan bahawa tiada sesiapa termasuk Anwar Ibrahim tanpa mengira jawatan, pengaruh atau kuasa politik berada di atas perlembagaan. Dalam keadaan sedemikian, Perkara 130 Perlembagaan Persekutuan muncul sebagai mekanisme perlembagaan yang direka khas untuk mengelakkan ketidakpastian institusi. Peruntukan ini memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk merujuk kepada Mahkamah Persekutuan apa-apa persoalan mengenai kesan atau tafsiran mana-mana peruntukan perlembagaan yang telah timbul atau yang mungkin akan timbul. Mahkamah Persekutuan kemudiannya akan memberikan pendapat yang berwibawa dan diumumkan di mahkamah terbuka. Rujukan diraja di bawah Perkara 130 merupakan satu mekanisme perlembagaan yang sah bagi mendapatkan kepastian undang-undang dalam perkara-perkara yang mempunyai kepentingan nasional yang luar biasa. Ia diwujudkan oleh penggubal perlembagaan bagi menghadapi saat-saat ketika negara memerlukan panduan perlembagaan yang jelas demi kestabilan institusi dan kelangsungan sistem pemerintahan negara. Hari ini, persoalan yang perlu dijawab bukan lagi sekadar mengenai nasib mana-mana individu atau parti politik. Persoalannya lebih besar daripada itu. Adakah seseorang yang masih tertakluk kepada kehilangan kelayakan perlembagaan boleh menjadi Perdana Menteri
Adakah Perdana Menteri boleh mengikat persekutuan kepada perjanjian antarabangsa yang menyentuh kepentingan negeri dan institusi raja-raja tanpa kelulusan Parlimen, perkenan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja? Dan yang paling penting, adakah persoalan-persoalan sebesar ini boleh dibiarkan berlarutan tanpa penentuan muktamad daripada Mahkamah Tertinggi Negara? Atas sebab itulah semakin ramai rakyat berpandangan bahawa masanya telah tiba untuk negara mendapatkan panduan perlembagaan secara terus melalui kebijaksanaan dan kewibawaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dengan menggunakan kuasa di bawah Perkara 130, Baginda boleh memastikan bahawa persoalan-persoalan yang menyentuh maruah institusi negara, kedudukan raja berperlembagaan, legitimasi kerajaan dan keluhuran perlembagaan mendapat jawapan yang jelas, berwibawa dan muktamad daripada Mahkamah Persekutuan.